tengok ni kondisi rantai. Ui, dah berkarat. Teruk. Karat teruk. Jadi nak kena beli rantai baru, tukar. Ni pun dah 20,000 lebih aja lah kan. Tapi sebab setahu aku masa order lama tu dia dah tukar set ni. So tak tahu pakai setting apa. Jadi malam ni nak kena pastikan dulu. Hey, siapa ni? Nak tolong ya? Nah, tolong pegang lampu. Jadi kita kena kira manual lah. Terus kita start daripada atas, daripada yang tutup 1, 2, 3, 4, 5, 25. Susah. Oh ni 7. Baik. Kalau nampak ni dari tulisan kat sini. Tulisan dia tulis 52047T. Maksudnya 47. Kita tengok depan pula. Kalau tengok ni ada 1, 2 dan 3 lah. So mungkin 3 ni kot. Try tengok macam mana. Ni dah boleh buka. Tapi mungkin nak kena buka lipat pun. Jadi nak buka dia kat sini sebenarnya. Sini kan. Dah buka. Sekarang nak tengok setting ni berapa. 15. Okay. So 15 lah setting dah. Ni kalau dapat cuci ni shock kan. Cuci lah kejap kan. Oh guys, condition dia. What is this bro? Teruk gila. Orang nak cuci. So aku cuci pakai ni Attitude Dirt Buster. Kalau ikut kan dia spray macam ni kan. Spray je. Spray. Nanti dia punya kotoran semua akan jatuh. Spray kat sini. Tunggu je lah dalam 5 minit. Lepas dah beberapa hari, maka sampailah barang-barang yang kita order. Rantai, sprocket depan saiz 15T, sprocket belakang saiz 47. So pakai setup 1547 ni sebab yang sekarang pun pakai setup tu. Jom kita unboxing. Nanti kita bawa pergi pasang kat kedai. So plannya nak pasang kat kedai SK Motorsport Road. Dia aku share location lah kat korang. So tanya dia berapa charge kan. Dia kata charge dia 120 sekali dengan, nak buka ke? Buka lah kot. 120 upah pasang. Setting ketegangan, dia kata ketegangan ikut ni akan ikut berat. Lepas tu satu lagi cuci front sprocket punya area tu lah. So hari tu masa aku buka tengok memang kotor lah situ kan. So tapi aku tambah sikit lah tarik minyak dia. So kita tengok macam mana dia bersihkan nanti. Sprocket belakang dia tulis Duke 990 47T 520. Rantai 520 lah. Brand Arcade. Obi. Depan saiz 15T brand Estil. Itu pernah nampak agak dalam grup CM Motor. Dia recommend ni brand ni lah, Estil. Tapi tak sure. Last sekali
chain. Chain ni adalah brand RK, size 520. So KL selalu dah. Oh, ring dia tulis Max 500cc. Nampak ke? Max 500cc, so tak ada masalah. Ni rantai dia. Okay. Jom kita tengok pasang macam mana. Jadi tak jadi. So apa yang aku saja korang study dulu macam mana nak first pocket yang korang guna. So ikut komen semua kata kalau size 1447 dia punya RPM cepat sangat lah, reach dia punya ni limit. Jadi bila aku try ni sebenarnya aku beli motor ni second kan, size 1547. Sedap lah bagi aku. Dia okey lah, tak ada power sangat kan. Tak cepat sangat sampai dia punya ref limit kan. Tak cepat cut off lah basically. So jom kita pergi tengok condition rantai. Tengok macam ni. Rasanya makan tukar dah pun. Sebab nak tukar je lah. Jom. Suzuka SK Motorsport. Condition spoken macam okey lagi. Tak apa. Masih set. Dah settle tukar 120. Dah buat, dah bersihkan depan tadi, dah setting ikut, dah duduk di setting. Time nak tukar. Ngam, nanti kita tengok macam mana. Dia kata longgar, tapi sebab kita duduk baru kita buat setting kan. So, macam tu lah. So dah sampai rumah. Jadi nak tunjuk berapa kita habis tukar rantai. So at least kalau ada nak tukar rantai dia tahu lah kan. Kotor siut, nak kena basuh ni. Lambat pula Shopee. Okay, so kalau tengok sprocket depan 42.51 sen campur dengan 84.98 untuk sprocket belakang. Rantai 129.32. Lepas tu tambah dengan 120. So ni aku letak berapa total tukar rantai. So settle dah. Terima kasih.